Satu jiwa tapi pelbagai watak. Apa sebenarnya kuasa luar biasa yang cikgu-cikgu ni perlukan setiap hari dalam bilik darjah? Perumpamaan macam adiwira, robot, ahli sihir untuk tunjuk betapa cepatnya seorang guru tu kena adaptasi, Bukan setakat mengajar. mengurus macam-macam situasi yang kita tak jangka. Saya nampak peranan yang lebih bersifat emosi. Contohnya, mod ceria masa sambut murid pagi-pagi atau mod lembut hati. Tiba-tiba ada murid datang nak cerita masalah dia kan? Dan kategori kedua tu pula, saya rasa lebih kepada pengurusan krisis. Contohnya macam mod gagah perkasa bila musim peperiksaan dah dekat. Dan yang paling penting, mod sabar unlimited. Dan kebolehan nak tukar-tukar mod ni lah yang hebatnya. Pagi tadi mungkin tengah ceria, sambut budak-budak. Lepas tu, 5 minit kemudian dah jadi macam detektif pula. Kena guna mod adiwira. Cari pensel murid yang hilang. Rupa-rupanya dalam beg dia sendiri je. Yang menariknya, semua pertukaran mod ni, ia bukan lakonan semata-mata tau. Dalam sosiologi, kita panggil benda ni kerja emosi atau emotional labor. Kemahiran untuk kita kawal emosi sendiri demi wujudkan suasana yang positif untuk orang lain. Ia sangat penting, tapi pada masa yang sama sangat-sangat meletihkan secara mental. Kebolehan ni sebagai satu kuasa kan? Tekanan untuk sentiasa jadi adiwira setiap hari tu. Lebih fokus pada yang positif. Perjalanan paling indah. Tapi realitinya, kerja emosi yang tak henti-henti inilah antara punca utama burnout dalam profesyen perguruan. Di sebalik mod pelawak yang cuba nak ceriakan kelas tengah hari itu, sebenarnya banyak tenak-tena dah habis. Semata-mata untuk kekal positif walaupun mungkin guru tu sendiri tengah penat atau tertekan. Walaupun ada risiko burnout semua tu, ada satu benda yang jadi pendorong utama. Sesuatu yang dia panggil the power cikgu. Kuasa ni bukan dari kelayakan akademik, tapi dari hati. Hati atau kasih sayang itulah yang memezakan antara sekadar strategi pengurusan bilik darjah dengan keprihatinan yang betul-betul tulen. Ia mengubah tugas menjadi tanggungjawab. Hubungan emosi yang positif antara guru dan murid ni, inilah asas pembelajaran yang berkesan. Walaupun ia satu perjalanan yang meletihkan, ia juga bagi satu kepuasan yang tak ternilai. Bukan setakat sampaikan ilmu, ia satu seni. Seni untuk seimbangkan macam-macam peranan, pakar motivation, kaunselor, penghibur, semuanya didorong oleh satu niat yang tulus untuk lihat mereka berjaya dan bahagia. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan untuk anda fikirkan. Selain guru, siapa lagi agaknya dalam hidup kita yang sentiasa buat kerja emosi macam ni demi kebaikan orang lain? Dan macam mana kita boleh hargai pengorbanan tersebut